Bella Astila dan Syed Saddiq sekali lagi mencuri perhatian netizen. Kali ini bukan kerana aktiviti politik atau hiburan, tetapi kerana satu pertemuan yang cukup bermakna. Menerusi perkongsian di Instagram, Bella meluahkan rasa syukur apabila berpeluang bertemu bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama isteri beliau, Tun Dr. Siti Hasmah. Menurut Bella, pertemuan itu bukan sekadar sesi bergambar. Malah, mereka berdua menerima pelbagai nasihat yang sangat bernilai tentang bagaimana membina rumah tangga yang bahagia, saling memahami dan mampu kekal sehingga ke akhir hayat. Bella turut berkongsi rasa kagumnya apabila melihat Tun Mahathir dan Tun Hasmah yang sudah lebih 70 tahun melayari alam perkahwinan. Katanya, pengalaman pasangan itu diharap menjadi bekalan serta panduan buat dirinya dan Syed Saddiq dalam melangkah ke fasa baharu kehidupan. Apa yang paling menyentuh hati ramai ialah momen Bella dipeluk erat serta diberikan ciuman penuh kasih sayang oleh Tun Hasmah. Wajah Bella jelas kelihatan sebab dan terharu menerima layanan yang begitu mesra daripada figura yang sangat dihormati rakyat Malaysia. Dalam kapsion yang ditulis, Bella juga mengaku dia benar-benar starstruck. Malah katanya, perasaan ketika bertemu Tun Mahathir sama seperti sewaktu dia bertemu pelakon Korea, Lee Min Ho, dan penyanyi Afgan sebelum ini. Bella berkata dia sudah mengagumi Tun Mahathir sejak kecil lagi. Jadi apabila akhirnya dapat bertemu secara berdepan, pengalaman itu terasa cukup luar biasa dan sukar digambarkan dengan kata-kata. Perkongsian tersebut menerima ribuan tanda suka serta pelbagai komen positif daripada netizen. Ramai mendoakan agar Bella dan Syed Saddiq dipermudahkan segala urusan, dikurniakan rumah tangga yang bahagia, serta dapat mencontohi keutuhan hubungan Tun Mahathir dan Tun Hasmah. Kalau betul nasihat daripada pasangan yang sudah bersama lebih 7 dekad dijadikan pegangan, pastinya ia menjadi satu permulaan yang cukup bermakna buat perjalanan hidup Bella dan Syed Saddiq. Apa pula pendapat anda? Adakah nasihat daripada pasangan yang sudah puluhan tahun hidup bersama merupakan bekalan terbaik untuk bakal pasangan suami isteri? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen.